qauli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita untuk kelas lagi pada malam ni, dan mudah-mudahan Allah sentiasa lapangkan hati kita, berikan kefahaman yang baik insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke chapter 57, dan kalau kita tengok hari ni punya chapter, kita akan tengok chapter ni sahaja, kita tak masuk ke mana-mana surah lah hari ni. Okay, dan saya tengok banyak juga contoh-contoh dia kat sini. Jadi hari ni kita akan belajar apa? Kita akan tengok conditional sentence ataupun al-jumal asy-syartiyah. Bahasa Arab dia adalah, kalau orang Arab dia biasa sebut syarat. Okay, syarat, jumlah syarat ataupun uslub syarat. Okay, tak kisahlah dekat depan tu dia letak al-jumal ke, uslub ke, tapi tajuk dia adalah syarat. Okay, syarat ni apa? Okay, jadi syarat tu adalah kena penuhi. Kan kalau kita letak syarat kan, kita kena penuhi baru benda tu boleh berlaku. Okay, jadi saya tak pergi ke contoh dia dulu, kita nak pergi ke simple punya contoh je. Okay, contohnya kita buat ayat dalam bahasa Melayu. Okay, siapa makan dia kenyang. Okay, ayat ni dalam bahasa Melayu kita tak kategorikan dia sebagai, ataupun kita tak ada tajuk khusus dalam bahasa Melayu menceritakan ini adalah sentence yang bersyarat. Okay, jadi tajuk ni mungkin agak bukanlah, tak tahulah pening ke tak, mungkin tajuk dia bunyi macam tajuk baru sebab dia tak ada dalam bahasa Melayu. So saya tak boleh nak mashkan dengan mana-mana tajuk dalam bahasa Melayu lah. Okay, kalau macam fa'al kita ada kata kerja, kalau isim kita ada kata nama. Okay, jadi yang ni tak ada dalam bahasa Melayu lah. Okay, maksud ayat dia kat sini, siapa makan dia kenyang adalah syarat untuk kenyang makan. Itu maksud dia. Okay, jadi ayat ni kalau dalam bahasa Arab syarat untuk kenyang adalah makan. Okay, sekejap saya nak tutup ni bising lah pula. Okay, jadi ayat ni kita faham kat sini syarat untuk kenyang kena makan. Okay, jadi kat sini ada dua fa'al, okay, dua perbuatan. Kalau tak makan kita tak akan kenyang. Okay, jadi untuk dapatkan hasil yang kedua ni, syarat dia kena makan lah. Okay, jadi benda-benda ni dinamakan sebagai syarat. Okay, kita panggil sebagai sentence yang ada syarat dia. Okay, jadi kat sini dia ada explain ada two parts. Okay, two parts kat sini maksudnya makan part yang pertama, okay, kenyang adalah part yang kedua. Okay, jadi untuk memenuhi part yang kedua wajib memenuhi part yang pertama lah. Kalau takkan dapat kekenyangan ni. Okay, jadi dalam ni sebab tu dia kata there are two parts. Dia boleh jadi fa'al, dia boleh jadi isim. Okay, so kita tengok contoh nanti. Kita akan, kalau contoh dalam bahasa dalam Quran, okay, biasa dengar ayat 1000 dinar. Okay, ayat dia bunyi macam mana? Waman yattaqillah. Waman yattaqillah yattaqillaha yaj'al wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Okey, jadi apa maksud ayat ni? Wa man yattaqillah. Saya. Wa dan siapa? Dan siapa ataupun barang siapa yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, yaj'al, menjadi, ja'ala yaj'al, menjadikan. Okay? Menjadikan lahu, yaj'al lahu, kepada, to him, kepadanya. Okay, makhraja. Makhraja tu makhraj keluar kan? Makhraj jalan keluar. Okay, jadi kat sini ini adalah jumlah syarat ataupun uslub syarat lah. Maksudnya apa? Untuk dapatkan jalan keluar, syarat dia apa? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Okay, untuk dapat, sebab tu dia kata ada dua parts. Okay, kat sini kita kata, kalau bahasa Arab lah, kalau bahasa Arab kita panggil syarat.
Okey, syarat dan makhrajah ni adalah jawab dia, jawapan dia. Okey, term-term tu tak perlu hafal pula. Okey, tapi bila kita baca kita sebenarnya dah boleh faham dah pun. Kalau tadi kita translate kan, kita faham je kan. Barang siapa yang bertakwa Allah maka baginya jalan keluar. Kita faham dah ayat tu. Okey, cuma tajuk hari ni dia just nak keluarkan ini ada satu grammar kat sini. Okey, jadi kita nak berkenalan jugalah. Okey, kalau tak tahu, contohlah kita bila baca ni tak tahu mana satu syarat, mana satu jawab syarat. Okey, tak ada masalah asalkan kita dah faham ayat ni. Jadi man kat sini kalau kita belajar ini adalah kata soal, siapa? Okey, jadi kat sini kita panggil sebagai alat untuk syarat. Okey, ataupun bahasa Arab dipanggil adatus syarat. Okey, man kat sini bukan kita nak tanya soalan. Okey, kita bukan nak tanya soalan ni siapa. Tapi ini adalah syarat untuk orang yang bertakwa, dia akan dapat jalan keluar. Okey. Jadi ni yang saya kata tadi ada dua komponen iaitu fa'il syarat dan juga jawab syarat. Okey, fa'il syarat ni yang pertama dan jawapan dia adalah yang kedua. Untuk dapatkan jalan keluar, makhrajah, dia mesti ada, kau kena buat sesuatu dulu. Iaitu kau kena bertakwa dulu, baru boleh jalan keluar. Okey. Jadi dalam Quran banyaklah uslub-uslub yang begini. Okay, cara yang Allah gunakan dan kita pun sebenarnya dah banyak perkataan yang kita tahu ni. Contohnya in maksudnya jika. Okay, iza pun apabila. Lau jika juga, kalau kan. Man adalah siapa, macam tadi man wa man yattaqillah. Mahma whatever. Ayu which one. Lamma apabila. Ma apa, aina di mana. Jadi benda-benda ni kita belajar dulu, dia adalah kata soal. Okay, tapi bila dia masuk dalam sentence yang membawa kepada syarat, maka kat situ dia tak jadi soalan lah. Okay, dia jadi penggunaan yang biasa je. Okay, macam kita guna barang siapa kan. Kita dalam Melayu adalah juga siapa awak, kita tak kata barang siapa awak. Okay, tapi dalam bahasa Melayu ada beza barang siapa dengan siapa. Tapi dalam bahasa Arab, kalau man boleh jadi soalan, boleh jadi statement syarat macam ni. Okay, so bila kita terjemahkan in, iza, lau, semua maksud dia kalau, semua maksud dia jika, takkan tak ada perbezaan langsung kan. So nanti kat bawah nanti kita akan tengoklah perbezaan in, iza, lau dari sudut makna yang lebih dalam. Okay, tajuk ni agak senang sebab kita dah tahu maksud perkataan-perkataan ni. In, semua orang dah tahu. In tu jika, iza jika, lau pun kalau ataupun jika. Okay, dalam bahasa Melayu, jika dengan kalau tak ada beza. Okay, tapi dalam bahasa Arab ada beza sikit je nanti dari sudut makna dia. Okay, alright. Jadi contoh yang dibagi kat sini, kat atas ni, in tansurullaha yansurkum. Okay, boleh kita sama-sama cuba untuk terjemahkan maksud in tansurullah ni. Jika tansuru. Tansuru daripada perkataan Nasara. kamu ada ta kat depan, nasara. Nasara apa nasara? Pertolongan, pertolongan kan? Pertolongan. Jika kamu menolong, kamu menolong siapa? Allah. Jika kamu pasti Allah. Yansurkum. Yansurkum. Pasti menolong kamu. Allah pasti menolong kamu. Yansur Okay. ya. Okay. Jadi perkataan Allah tak repeat 2 kali pun dalam ni. Okay. Tapi kita tahu sebab dia refer kepada ya kat sini ni, fa'al mudhari' kita tahu dah ada dhamir huwa dalam tu. Dia. Okay. Jadi maksud ayat ni, jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Okay. Syarat, maksudnya kita faham kat sini, kita tentang syarat kan. Syarat untuk dapat pertolongan Allah adalah apa? Kita kena menolong. Ya, kita kena tolong Allah dulu. Tolong Allah. Okay. So tolong Allah ni macam mana? Macam mana tolong Allah? Sebab ayat ni boleh jadi ni juga ni. Mengikut perintah Allah lah kot. Pada taat pada Allah.
taat pada Allah, okey, dan okey lagi macam mana kita tolong Allah? Ini ayat ni memang kontroversi sebab Segala suruhan dan apa ni larangan lah. okey, Menjauh larangan daripada okey, larangan dan buat segala suruhan. betul. Okey, betul. So tu secara umumnya, secara khususnya kita tolong agama Allah. Maksudnya kita sebarkan dakwah lah maksudnya. Okey, bila ada orang buat tak baik depan kita, kita betulkan sebab kita tegakkan agama Allah. Okey, itu maksud kita menolong agama Allah. Okey, kalau kita biar je orang buat kemungkaran depan mata kita dan kita kata tak apalah, bukan kacau aku pun, asalkan aku okey. So itu tak membantulah. Okey, so syarat untuk dapat pertolongan Allah, kita yang kena tolong agama Allah. Okey, untuk tolong untuk naikkan agama Allah lah. Okey, so ni syarat dekat sini lah. Kan, walaupun kita contohlah kita tak belajar pun tajuk ni malam ni kan. Tapi ayat ni kita boleh faham dah. Jika kamu menolong Allah. Okey? Dapat Okey. Okey, ni bukan inna kalau inna dia akan jadi apa? Sesungguhnya kan. Sesungguhnya. Okey, masa dulu mula-mula kita belajar dulu confuse juga kan apa beza inna dengan in. Okey, so sekarang kita dah clear lah. Inna sesungguhnya untuk emphasize, kalau in syarat. Okey, syarat untuk dapat pertolongan mesti kena tolong dulu. Okey. So tu in so dia kata in if is used to begin the sentence. Okay, ni wa in ta'udu. Okay, saya lupa nak cakap yang tengok perkataan tansuru kat sini. Perkataan tansuru, okay, siapa ingat fi'il mudhari' kita belajar dulu, dia kena tambah ta dan waw nun dekat belakang. Walau mereka. Baru tunjuk ramai kan. Okay, tapi in ni mengganggu nun, dia buangkan waw nun ni dan dia jadilah waw alif. Tapi dah merujuk kepada ramai. Okay, so inilah biasa kita sebelum ni kita just mindset waw nun je ramai. Okay, tapi kali ni waw alif pun menunjukkan ramai juga. Okay, dia dah buang nun tu. Tapi bukan semualah, sesetengah keadaan. Ada je nanti kita tengok ada remain je dia punya ni. Okay, tapi tu tak ada masalah. Yang penting kita dapat detect perkataan asal dia nasara. Ada waw kat belakang tu, ramai lah tu. Okay. Alright, so kita jumpa lagi, dia bagi perkataan ayat wa in ta'udu na'ud. Okay, so jika dan jika ta'udu daripada perkataan ada. Apa maksud ada? Aid. Kembali. Kembali. Aidil Fitri kembali kepada fitrah. Okay. Jadi dia fi'il mudhari' kat sini dia jadi ta'udu. Jika kamu kembali, na'ud. Okay. Kami kembali. Okay. Wa in ta'udu na'ud. Okay. Ayat ni pendek sangat kita tak faham ayat full ayat ni pasal ya. Okay. Kemudian dia kata bawah ni boleh juga in tu dia masukkan ataupun dia attachkan dengan lam. Okay, ingat lagi tak lam merujuk kepada makna apa? Selain daripada li yang untuk tu. Sebab kita ada belajar juga li huruf jar untuk kan? Okay? Tapi ada sentence yang dia guna la bukan untuk. Tapi untuk apa? Emphasize kan? Emphasize. Okay, jadi la in. So dia akan jadi kuat sikit lah daripada yang atas tadi. Okay, atas tadi in saja. So kat sini in jika, sesungguhnya jika. Okay, dia akan jadi la in kat sini emphasize. Okay, so kita tahu dah kat sini la ini bukan la in. Contohlah kita nak cari dalam kamus kan. Takkan jumpa kalau kita tulis perkataan la hamzah nun. Sebab dia adalah dua perkataan yang beza. Okay, dia adalah lam dengan in. Okay, indeed sesungguhnya. Sesungguhnya pula. Jika. Okay. La illam jika tidak tantahi kamu stop. Okay, kalau kamu tak stop la arjumannak. Okay, so lam kat sini ni pun tajuk emphasize yang kita pernah belajar. Dia tambah lam, dia tambah nun. Asal dia ra, jim, mim je. Banyak perkataan dalam ni.
Okay. Dia asal dia Ra, Jim, Mim. Macam mana baca dia? Bahasa Melayu, Rejam. rejam. Rejam as in baling batu semua tu rejam. Rejam, baling batu. Okay. Jadi siapa yang baling batu kat sini? Sebab dia ada alif kat depan. Aku. Aku. Kan? Kalau tambah alif, aku. Okay. Jadi nak terjemahkan ayat ni, Hamzah kita terjemah dah, Ra, Jim, Mim kita terjemahkan dah, Lam pasti. Jadi susunan ayat yang betulnya, aku pasti merejam engkau. Okay, tengok ayat ni kan, dia memang complicated lah sebab dalam ni ada banyak sangat. Okay, kita terjemahkan lam pasti, aku, rejam, nak, kamu. Nun kat belakang ni nun emphasize. Okay, yang dulu kita pernah belajar tu. Okay, so maksud dia kat sini, aku pasti merejam engkau. Okay, wahjurni, cuba keluarkan 3 huruf wahjur ni. Apa 3 huruf dia agak-agak? Hajara. Okay. Hajara. Apa maksud hajara? Batu kan? Kat itu kalau ha pedas. Oh. Bahasa Melayu je perkataan ni. Kita guna. Cuba tukar baris dia. Hajara. Hijrah. Yes, hijrah. Okay. Wahjurni, maka hijrahlah dari aku. Okay. Ataupun berambuslah kan. Pergi dari aku. Wahjurni, hijrah dari aku. Pergi dari aku. Okay. Maliyah untuk masa yang lama. Siapa kena marah kat sini? Siapa kena halau ni? Nabi mana kena? Ingat tak? Nabi mana yang kena halau dan kalau tak kena rejam? Nabi Ibrahim. Ayah dia cakap kat sini. Okay. Ya, dia halau dia. Okay. Okay. So dia kata la illam, kalau kamu tak stop, aku akan rejam. Okay. Jadi syarat kat sini mana? Syarat untuk kena rejam adalah Berhenti. Tak berhenti. Lam. Sebab ada lam. Tak berhenti. Kalau dia berhenti, tak kena rejam lah. Ya, betul. Macam tu kefahaman dia. Okay. Kita faham macam tu. Okay. So bila kita baca ni kan, kadang-kadang kita tak perasan dah, ni syarat ni. Okay. Sebab bahasa Melayu tak ada syarat. Okay. Tak ada penggunaan syarat. Tapi kita belajar juga malam ni supaya kita kenal sedetail-detailnya. Okay. Ingat tak ingat tu lain cerita lah kan. Tapi kita kenal lah benda tu kan. Okay. Dapat ayat ni, kalau kamu tak berhenti, kamu kena rejam. Syarat untuk kena rejam adalah tak berhenti. Tak berhenti. Berhentilah. Tak berhenti baru kena rejam. Kalau berhenti tak kenalah rejam. Ya. Ada lam. Kalau dia ada, okay. Maknanya tak berhenti untuk berdakwah lah ni kan. Kalau dia bukan berhenti tak apalah. Okay. Okay. So syarat untuk kena rejam, kalau dia tak berhenti baru kena rejam. Tapi dia berhenti. Nabi Ibrahim berhenti. Okay. So perkataan-perkataan ni dalam ayat ni kita semua dah familiar dah dengan rejam, dengan hijrah. Okay. Cuma nak keluarkan tu kita kena sama-sama. Kalau seorang-seorang ni mungkin tak nampak lah kot kan. Okay. So bila sama-sama ni barulah kita cuba rungkai satu-satu. Okay. So ni lah proses dia. So next, wa illam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna. Okay. Sama juga kat sini ada lain. Sesungguhnya jika. Okay. Lam yaf'al. Apa maksud lam yaf'al? Yaf'al apa yaf'al? Daripada perkataan apa? Fa'ala. Fa'ala melakukan. Bila ada lam? Tidak. Dan jika, dan sesungguhnya jika tidak melakukan apa? Perintah amar kan? Okay, apa yang diperintahkannya? Aku aku perintahkan, sebab kalau tak dia akan jadi amar, fi'il amar, suruh kan. So kat sini aku suruh.
amuruhu la yasjunanna. Sini pun ada taukid, ada emphasize, ada lam, ada nun. Pasti lah. Okay, so kat sini lam pasti, nun pasti. Yusjan, sajan. Dia daripada perkataan penjara. bukan penjara, betul. Okay, so la yasjunanna. Okay, maksudnya adalah penjara. Okay, syarat untuk penjara apa? Dia tidak melakukan, Kalau dia tak buat. dia tak buat. Okay, so inilah syarat dia. Syarat untuk dipenjara adalah tak buat. Kalau buat maksudnya tak kenalah penjara tu. Okay, ayat ni surah ke-12. Surah Yusuf kot tak silap saya. Yusuf kan pasal penjara kan. Okay, kemudian ini semua kisah-kisah Nabi dan kita tengok ada lam, ada nun nun syaddah, semua adalah taukid lah. Okay, tajuk-tajuk yang sebelum ni kita belajar. Okay, next yang ni tak ada taukid, so yang ni clear sikit lah, satu-satu kita boleh faham ni. In huwa, apa maksud in huwa? Sekiranya dia illa kecuali wahyu yuha yang diwahyukan. Ni macam tergantung apa. Okay, dan jika dia kecuali apa yang diwahyukan. Okay, so mungkin kat sini nak dimaksudkan apa yang Nabi cakap tak adalah apa-apa melainkan semuanya diwahyukan. Semuanya adalah wahyu. Okay, sini tak nampak sangat syarat dia sebab dia tak ada fa'al. Okay, dan dia kata in dengan iza are said to be likely or possible conditions. Okay, in the likely conditional sentence, okay, the fa'al syarat and the jawab syarat can be the prefix or the justice. Okay, jadi iza dengan in kita terjemah maksudnya jika. Okay, tapi ada lagi satu lau. Lau pun jika juga, kalau. Jadi apa beza antara in, iza dengan lau? Lau, iza dengan Kalau iza apabila. Apabila. Kalau Melayu pun apabila dengan jika. Cuba buat ayat apabila dengan jika. Apabila datang VIP, maka kena bangun. Jika VIP datang, maka bangun. Okay, tak ada beza Okay. Jadi iza dengan in memang terjemahan ada banyak lah. Jika, kalau, apabila. Tapi iza dengan in benda tu confirm berlaku. Kalau lau, dia mungkin possible berlaku, possible tak berlaku. Okay. So kalau Melayu tak adalah beza. Jika, kalau, apabila tak ada beza. Okay, dari sudut makna. Okay, jadi kita tengok ayat ni. Fa'iza ja'al khawf. Apa maksud ja'a? Datang. Maka apabila ataupun jika datang al-khawf, ketakutan, ra'aitahum. Apa maksud ra'ait? Ra'aita. Melihat. Siapa melihat? Ra'aita. Kamu melihat hum Mereka. Okay, ada dua dhamir dalam ni. Ra'a tu fa'al, ta anta, hum mereka. Banyak je dia punya tu. Okay. Sebab itulah ni dah level Tu ni je satu word kan, ta. Ya. Dan banyak juga fa'al macam ni, dia ada dua dhamir dalam ni. Okay, ni peringkat yang tinggi dah lah kita belajar ni. Sebab dah ada dua. Dah ada dua dalam ni. Ra'a, melihat. Ta, kamu. Hum, mereka. So kita nak susun balik dalam bahasa Melayu kita akan kata kamu melihat mereka. Okay. Okay, jadi apabila datang ketakutan, kamu melihat mereka, yanzuruna ilaik. Okay, yanzurun daripada nazara, melihat. Okay, bila ada ya kat depan, mereka melihat kepadamu. Okay,
Maksudnya khauf ni, takut ni akan datang bila? Bila mereka melihat kepada Bila melihat kepada mereka. Okay, syarat dia inilah, okay, untuk dia akan takut bila dia melihat. Okay. Kalau kelas pagi dia orang ada satu formula yang dia orang hafal. Kalau fa'il mudhari' dia orang ingat perkataan Anita. Okay. Anita iaitu fa'il mudhari' tambah 4 huruf kat depan. Sama ada aku, nun, kami, Anita, ya, mereka. Dia. dia kan ya. Dia. Tapi kalau ya ada waw nun Mereka. Lagi satu ta. Kamu. Kamu dan kalau ramai tambah je waw nun. Okay. So itulah Anita yang diorang ingat kat fi'il mudhari'. Ada baca formula. Itulah. Okay. So ni ya. Ni yanzurun, ya dia. Tapi bila ada waw nun ramai, mereka lah. Okay. Right. Kemudian fa'iza zahaba, dan apabila zahaba pergi, al-khawf sama juga ketakutan. Okay. Salakukum Akan ke? Sorry, that's all to akan kan. It's part of the tu. Salak. apa dia salaku? Lako. Dia kat sini lako. Oh, lako. Tu lako tu is akan. Ya. Saya pun kalau sekali baca ni ingatkan sal dia sin kata tu. Okay, yang ni pun saya ingatkan sin lam qaf, tapi bukan. Okay, sebab sebab sin adalah akan. So apa 3 huruf dia? Lam, qa, waw. Ataupun ya sebenarnya. Okay, ada laqiya. Jadi sakit ni. Sebab dia huruf sakit kat belakang. So huruf sakit kan dia boleh bertukar-tukar jadi waw lah, jadi alif lah kan. Okay, jadi laqiya bertemu. Akan bertemu kamu semua di al-sinah. Lisan. Al-sinah ni plural bagi perkataan lisan. Okay. Ni al-sinah. Okay. So perkataan ni syarat lah fa'iza zahabal khauf, bila syarat dia untuk mereka keluarkan kata-kata yang melontarkan kata-kata yang menyakitkan bila mana? Bila zahabal khauf, bila pergi ketakutan tu, bila dah hilang dah rasa takut. Okay, ayat yang sama rupanya ni sebab 33:19, yang ni pun 33:19. Cerita perang lah kot kisah ni. Okay. Alright, so dia kata ada nombor 3, the unlikely condition is introduced by the conjunction law. Okay, so law ni tadi kita dah bincang dia boleh jadi tak berlaku. Okay, jadi kita tengok contoh apa yang tak berlaku. Walau sya'a rabbuka. Apa maksud sya'a? Kehendak. Kehendak. Rabbuka, Tuhan kamu. Tuhan kamu. Okey, apa maksud walau sya'a rabbuka? Kalau Tuhan kamu kehendak lah. Okey, pandai dah susun kan. So walaupun rabbuka kat belakang, kita dah pandai susun dah. Walaupun Tuhan kamu berkehendak, okey, ataupun jika, kat sini jika lah. Bukan walaupun, sorry. Jika Tuhanmu berkehendak, la ja'alan nas, ja'ala apa? Tadi dah ada? Menjadikan. Ja'ala. Lam kat depan ni lam pasti. Pasti dia akan menjadikan annas, manusia umat wahidah. Yang satu. Yang bersatu. Tapi benda ni berlaku tak? Tak berlaku. Okay, jadi kat sini dia syarat juga, tapi syarat ni tak berlaku pun. Okay, syarat untuk jadikan umat yang satu kalau Allah kehendak. Itu maksud dia.
Okay. So kat sini kita faham lah kenapa guna lau bukan in ataupun iza kan. Sebab terjemahan semua tulis jika, kalau, apabila. Okay. So kita belajar malam ni kita dapat beza dah. Lau ni kita tengok ayat tu mesti tak berlaku. Okay. Alright. Lagi contoh untuk lau. Lau anzalna hazal Quran ala jabal. Apa maksud lau anzalna? Jika turun kepadamu, Siapa turun? Anzalna. anzalna Betul. Anzalna. Siapa? Kami. kami. Jika kami turunkan hazal Quran. Kami. Haza ni ini. Okay. Hazal Quran. Quran. Okay. Jika kami turunkan ini Quran. Ala jabal. Di atas bukit. Okay. Di atas bukit. Jabal kan. Tahu kan jabal? Bukit ataupun gunung. Okay. Kalau kami turunkan Al-Quran ini di atas jabal. La ra'aitahu. Lam lagi. Okay. Lam ni kita boleh nampak banyak kali dah emphasize Ra'a. Tadi ada ra'a. Nampak. Lihat. Nampak. Yes. Lihat. Kamu. Who. Kamu. Who. Domir juga. Nya. Merah. Okay. Kamu akan melihatnya. Ataupun kamu melihatnya lah. Okay. So ni ayat dia. Kalau kami turunkan Quran ni ke atas jabal, la ra'aitahu, pasti kamu akan melihatnya khashi'an. Apa maksud khashi'an? Khusyuk apa khusyuk? Tunduk. Okay. Tunduk. Khashi'an mutasaddi'an, inilah samalah fallen down. Dia akan apa bahasa kita? Okay, so maka gunung tu akan tunduk dan juga pecah. Apa ni? Splitting kan dia. Terbelah, macam terbelah. Ya, terbelah. Okay, maka gunung tu akan terbelah. Kenapa? Min khasyatillah. Khasyah apa khasyah? Khasyah tadi. Kehendak tadi kan? Kehendak. Kehendak sya'a. Kehendak khasyah. Tadi La, takut. Allah takut. Oh, khasyah. Okay, diorang pecah, diorang tunduk disebabkan min khasyatillah. Ada Allah. Okay, jadi kat sini lau syarat je lah. Syarat untuk gunung tu pecah adalah dengan takut kepada Allah. Sebelum dia. Sebab kalau Quran turun. Okay, Quran turun maka dia akan baru pecah. Kalau Quran tak turun, bukit tu, gunung tu tak pecah pun. Okay, so kat sini kita nampak ada dua kan guna penganaan lau. Benda ni tak berlaku pun. Quran bukan turun pada jabal tapi turun pada manusia. Okay, jadi benda ni tak berlaku, jadi digunakan sebagai perumpamaan adalah lau. Okay. So dia kata kadang-kadang lau ni digunakan juga dengan negative condition. Laula. Apa maksud laula? Jika tidak. Kalau tidak. Kalau tidak. Okay. Sekarang kita tengok walaula an kataballahu alaihim al-jala'a. So kat sini walaula dia akan jadi maksud dia apa? Jika tidak Allah kataba kitab bukan. Allah tulis. Allah Tulis. Kataba adalah tulis. Okay. Allah tulis alaihim ke atas mereka. Ke atas mereka al-jala. Al-jala ni exile, pengusiran. Okay. So mereka diusir lah. Okay. Walaula an katabal. Kalau tidak Allah menuliskan, menetapkan ke atas mereka pengusiran. Okay. Jadi syarat untuk dia orang diusir adalah Allah menulis, Allah menetapkan. Okay. Jadi lau kat sini mungkin dia tak diusir pun. Okay. Lagi walaula daf'ullah
An-nas ba'dahum bi ba'd. Okey, kalau tidak, okey, laula kalau tidak daf'ullah. Apa ya? Kalau tidak Allah menahan manusia, okey, mempertahankan manusia ba'dahum bi ba'd. Okey, antara satu sama lain. Okey, so lau juga, okey, benda ni akan berlaku kalau Allah tak izinkan. Okey, Allah tak berikanlah mempertahankan kat sini. Okey. So ni dah masuk example, dah campur-campur kot saya rasa. Okay, so kita tengok example kat sini, dia balik semula ke wa in. Okay, wa in aradtu mustibdala zawjin. Okay, so mungkin aradtu dengan istibdal tak tahu, tapi zawjin tahu zawjin. Zawj apa zawj? Pasangan. Okay, so kat sini jika aradtum, kamu mahu. Okay. Jika kamu mahu istibdal ni daripada perkataan badal. Badal apa badal? Ganti ya. Okay. So istibdal menggantikan. Okay. Kalau badal haji, ganti haji. Istibdal menggantikan. Okay. Ni benda apa yang kita pernah belajar dululah. Okay. Bila tambah alif, tambah sin, tambah ta, tambah alif, semua benda ni kan. Asal dia badal 3 huruf je. Okay. Istibdal sama template dengan istighfar. Kita tambah alif, sin, ta, alif. Okay. Jadi istighfar daripada 3 huruf dia apa? Ghafara. Okay, jadi istighfar meminta ampun. Sebab ghafara ampun. Jadi template yang menggunakan istif'al dia adalah meminta. Minta ampun. Jadi istibdal meminta ganti. Dia nak menggantikan. Okay. Jadi aradtum, kamu mahu. Jika kamu mahu menggantikan pasangan kamu. Okay. Ni mungkin kes surah yang keempat ni, surah Nisa kan, mungkin kes talak, cerai lah kot. Okay, so syarat dia okay, so dia ada, mungkin ada ayat lagi ni kat sini sepatutnya. Okay, sebab jika kamu nak tukar pasangan, ada tergantung kat sini, tak complete kan. Okay, apa kena buat. Okay. So dia nak, mungkin dia nak highlightkan in sahajalah kot. Okay. Then kita ada wa in tusibhum hasanah yaqulu hadhihi min indillah. Jika tusibhum, okay, tusibhum, apa maksud tusibhum? Musibah, menimpa. Menimpa. Okay. Jika ditimpa mereka, okay, dia jadi ditimpa mereka hasanah, Kebaikan. Yaqulu, Mereka berkata hazihi, ini, kenapa hazihi bukan haza? perempuan ke? Sifat perempuan. Sebab refer kepada perkataan mana? Hasanah. Ini, okay? Ini kebaikan. Kebaikan ini min indillah. Dari sisi Allah. Dari sisi Allah. Okay. Jadi syarat untuk dia kata ini adalah dari sisi Allah bila? Bila dia akan kata? Bila dia buat kebaikan. Bila dia tusibhum hasanah. Bila dia ditimpa kebaikan. Bila dia dapat kebaikan, dia akan cakap ini adalah di sisi Allah. Dari sisi Allah. Okay. So kat sini walaupun kita tak perasan ini syarat ke tak syarat ke, tapi kita boleh faham dah lah kan. Okay. Jika. Okay. Kemudian faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Faman. Apa maksud faman? Maka barang siapa. Maka siapa ya'mal. Ya'mal apa ya'mal? Amalan kan. Amalan. Siapa beramal. Berbuat.
Okay. Mithqala seberat. 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 Dia perkataan sakal. Timbang. Lazim kalimi Musakal. musaqqal. Masakal. Ada dua kan, lawan dia apa? Mak lazim kalimi Mukafaf ya, mukafaf ya. mukhaffaf. Masakal. Jadi apa beza mukhaffaf dengan musaqqal? Mukafaf yang yang ringan. Yang ringan. Khaffaf. Dia khafif. Khafif ringan. Saqal, musaqqal. Berat. Yang Berat. Okay, jadi mithqal seberat. Okay, so mithqal. Siapa yang beramal seberat apa? Darah biji ya, biji. Zarrah adalah biji, seed kan? Sebelum ni saya pernah sebut dah kot kan, perkataan zuriat daripada perkataan ni, zarrah. Ya. Dah pernah kan? Okay, so zarrah daripada zuriat, kita ambil daripada perkataan ni lah sebab seed. Okay, maka siapa yang buat baik sebesar zarrah, khairan yarah. Okay, khairan apa khairan? Khairan is baik ya. Baik. Yara, yarahu, sebenarnya yara, melihat. Okay, maka dia akan melihat. Okay, jadi syarat untuk melihat kebaikan yang dia buat tu, mesti buat apa dulu? Kena ya'mal. Buat baik lah. Buat baik dulu. Okay, siapa yang buat baik, maka dia akan melihat. Dia akan melihat kebaikan tu. Okay. So man kat sini, kita belajar sebelum ni, man adalah siapa untuk soalan. Okay, jadi kat sini dia jadi syarat lah. Siapa yang buat. Maksudnya siapa yang buat itu yang akan dapat. Okay. Kemudian waman yakfur. Siapa yang kufur dengannya, bihi, waman yakfur bihi. Siapa yang kufur dengannya, faulaika humul khasir. Apa maksud ika? Mereka itu. Maka mereka Mereka juga al-khasirun. Rugi. Orang-orang yang rugi. Okay. Jadi siapa yang kufur dengannya, okay, nya kat sini mesti ada ayat yang berkaitan. Mungkin dengan Quran ke. Okay. Sebab kalau tak hi ni tak tahu refer kepada apa. Okay. Jadi dia kena mesti refer pada ayat sebelumnya lah. Siapa yang kufur dengannya, maka mereka, ni uslub yang kita tengok pernah jumpa, iaitu dia ulang 2 kali. Allah ulang 2 kali. Faulaika, mereka dah. Okay, hum pun mereka juga. Mereka itu orang-orang yang sangat rugi. Al-khasirun. Okay, so khasirun dah pandai dah, jumpa dah perkataan khusrin. Kan? Innal insana lafi. Okay, khus adalah rugi, kerugian. Khasirun, orang yang rugi. Okay. Alright. Kemudian may ya'mal. Siapa yang amal, beramal su'an. Su adalah buruk. Buruk. Okay. Biasa dengar su'uzan. Husnuzan pernah dengar? Husnuzan? Husnuzan biasa dengar lah. Apa maksud husnuzan? Bersangka baik. Bersangka buruk. Bersangka buruk. Bersangka buruk sangat. Tahu husnuzan je dalam bahasa Arab kan? So bahasa Arab kalau sangka buruk, su'uzan. Su'uzan. Dia su' ni lah buruk. Husnuzan dengan husnul khatimah. Husnul. Husnul khatimah. Apa maksud husnul khatimah? Husnul is terbaik. Okay, kematian yang baik. Wala kita baca doa tu, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Baca sampai habis tak? Kita minta dengan Allah, Allah makhtim lana bi husnil khatimah je. Sambungan apa? Khatimah je. Berhenti di situ. Apa di situ je? Ada sambungan dia. Wasu'il. Wasu'il khatimah wala takhtim. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Alaina ke atas kami. Keburukan.
Fatimah. Wala dan jangan takhtim, jangan khatam, Takhtim. jangan tutup kami Kami dengan keburukan. bisu khatimah, seburuk-buruk penutup, seburuk-buruk kematian. Okey. Okey, baca doa sampai habis tu. Allah makhtim lana bi husnil khatimah je. Akan ada. Macam okey lah kan dia sebab Okey. dia minta kebaikan. Betul dah tu. Okey, tapi tak complete lah pula. Okey. Ada. Okey, so su'ul khatimah, buruk su'an kat sini siapa yang buat buruk. Okey, wa man ya'mal su'an yujza dibalas dengannya. Okey, dia akan dibalas dengannya. Okey. So ni semua contoh man lah ni. Okey, man yaf'al zalik, siapa buat tersebut, siapa buat itu, zalika itu, siapa buat itu, yalqa asama, maka dia akan dapat balasan dosa, dia akan dapat dosa lah. Okey. Dan ada juga perkataan syarat, tadi kita nampak in, iza, lau, man. Sekarang dia bagi contoh mahma. Okey. Ma ada pun. Bila dah masuk sini mungkin kita dah tak nampak clearly dah syarat dia kat mana dah. Okay, tapi as long as kita faham ayat tu okey dah tu. Okay, so waqalu, mereka berkata mahma ta'tina, whatever sign ataupun mahma bahasa Melayu sama ada engkau. Mahma ta'tina, sama ada engkau datangkan kepada kami. Ta'tina ni pun ada 3 fa'il dalam ni. Sekejap saya tulis ta'tina. Okay. Ta'tina. Okay. Yang ni memang tak nampak lah yang ni. Satu perkataan ta, fa'il mudhari'. Dan satu lagi dhamir adalah na, kami. So tinggallah perkataan fa'il asal dia adalah alif dengan ta. Okay. Apa maksud ata? Dia sebenarnya macam ni, ejaan dia sebenarnya ada huruf illah, huruf sakit. Tapi sebab huruf sakit kan kita ajar dia boleh dibuang. Sebab tu dia tinggal alif dengan ta saja. Itu maksud ata. Ataupun ati. Beri. Kat mana kita guna ati? Doa mana kita? Atina fi dunia Rabbana atina. Rabbana atina. Okay. Rabbana atina. So ati ni adalah beri ataupun datangkan. Jadi ta'tina, engkau datangkan na kepada kami. Berapa tu? 3 Okay. Ta'tina. Okay. Ata ni tinggal alif dengan ta sebab apa? Sebab dia asal dia huruf illah, dia ada huruf sakit, so dia buang. So jadilah alif dengan ta. Kemudian ta dekat depan ni adalah ta fa'il mudhari', engkau, kamu, dan na, kami. Engkau berikan pada kami. Okay. So mereka kata sama ada ataupun whatever engkau berikan pada kami min ayah, daripada ayat, litasharana biha. Litasharana apa huruf dia? Sahara. Sahara ni cuba tukar baris. Sahri. Sihir. Sihir. Sihir Okay. So ni pun litasharana pun dia tambah dhamir ta kat depan dengan na kat depan. Jadi bila tambah ta, engkau sihirkan kepada kami. Okay. Yang ni clear lah sikit nampak sebab dia tak ada huruf yang dibuang macam ta'tina tadi. Okay, konsep dia sama, dua-dua tambah ta dekat depan dan na dekat belakang. Engkau, kami. Okay, cuma yang ni complicated sebab dia buang huruf illah, huruf yang sakit. Okay, jadi kat sini litasharana, engkau
menyihir kami. Okay, engkau menyihir kami. Okay, so syarat dia kat mana kat sini? Mereka kata engkau datangkan pun pada kami apa-apa ayat. Okay, pasti engkau akan sihir kami. Maksudnya syarat untuk disihir ni mesti kena datangkan ayat dulu. Sign dulu. Okay. So kat sini kadang-kadang mungkin kalau saya pun saya dah tak perasan dah ada syarat kat sini. Okay, yang penting fahamlah ayat ni. Okay, faham macam itulah. Okay, dan ni tak banyak lah. Okay, mahma dengan ayyan, ini kes-kes rare. Okay, tapi kita bacalah juga kat sini. Kalau tadi mahma whatever, ayya whichever, yang mana satu pun. Okay, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Okay, let's say lah kita tak faham maksud ayya. Tapi saya rasa kita boleh faham maksud ma tad'u falahul asmaul husna. Apa maksud ma tad'u? Apa? Ma is apa kan? Ma Tad'u, Berdoa. doa. Siapa berdoa? doa. Siapa berdoa? Kamu. Kamu. Okay, kamu. Apa kamu berdoa ataupun apa pun yang kamu berdoa, falahu Maka okay, maka la bagi hu, falahu, maka baginya, kamu baginya. maka baginya, bagi kamu, bagi dia. Okay, falahu, tengok ni kan, apa tulisan dia satu kalimah tapi sebenarnya dia 3 huruf berbeza. Fa, lam, hu. Okay. Cari dalam kamus perkataan falaha ni memang takkan jumpa lah. Sebab dia satu. Okay. Apa pun yang kamu berdoa ataupun seru, maka lam baginya. Maka baginya al-asma'ul husna. Al-asma is nama yang baik. Nama-nama yang baik. Baik. Okay. Jadi kita buka balik ayat ni, whichever. Mana-mana pun kamu berdoa, okay, dan dia ada asma'ul husna. Doa mesti ada, syarat dia mesti ada asma'ul husna. Panggillah dengan asma'ul husna. Okay. Kemudian falamma jahazahum. Falamma ni semua yang tak sebanyak macam in dengan iza tadilah. Okay. Mahma, ayyan, falamma. Okay. Falamma boleh jadi juga ketika mana pun boleh jadi juga. Okay. Falamma jahazahum bijahazihim. Okay. Apabila mereka prepare ataupun bersedia dengan persediaan mereka. Okay. Okay. Wama taf'alu min khairin. Apa taf'alu? Taf'alu maksudnya fa'ala, buat. Siapa yang buat ni? Kamu buat. Okay. Apa-apa je yang kamu buat min khairin, Dari kebaikan. dari kebaikan, ya'lamhullah. Ya'lamhu, Ya Allah mengetahuinya. ya, alama, alima, mengetahui. Okay, apa pun yang kamu buat daripada kebaikan, ya'lamhullah, Allah mengetahui. Okay, so ma kat sini dia bukan apa yang soalan lah. Okay, dia hanya untuk statement apa-apa je yang kamu buat. Okay, kita pun beza bila kita guna apa dengan apa-apa. Okay, apa-apa, walaupun tu tak ada pun undang-undang yang kita belajar apa-apa, mana-mana, siapa-siapa. Kan kita gandakan perkataan tu, tak tahulah ada spesifik tajuk ke tentang gandaan huruf ataupun tanda soal kan. Okay. So kemudian ainama, okay, ni semua adalah kata-kata soal yang kita belajar sebelum ni. Ma, aina, aina. Okay. Cuma penggunaan kat sini bukan untuk tanya soalan lah. Okay. Ainama, di mana pun. Okay. Wherever takunu, kamu berada, yudrikum al-maut.
maut akan mengetahui kamu ataupun maut akan mengejar kamu. Okay. Ainama, di mana saja kamu berada. Takunu kun, menjadi sebenarnya kan. Kun fayakun, kana takunu. Jadi kat mana pun kamu menjadi, ataupun bahasa Melayu kita sedap sikit, kat mana pun kamu berada, maut akan yudrikum, maut akan mendatangimu. Walau kuntum, ni walau. Walau Okay. Walaupun kamu berada, kun. Okay. Fi burj. Dekat dia ada apa? bangunan Apa nama dia? menara. Khalifah Khalifah nama dia. Yang Dubai tu. Tower. Tower tu kan. Okay. Burj Khalifah lah kan. Tak dah pasang balik dah. Tak apa, dah nak habis dah ni. Okay. Jadi buruj, dia plural bagi burj, towers. Okay. Walaupun kamu berada di towers yang kukuh, yang tinggi. Okay. Lau, dia guna lau kat sini. So mungkin boleh jadi, mungkin boleh lah. Mungkin jadi, boleh tak jadi. Okay. Dan last sekali, aina syuraka ukum, di mana syuraka, sekutu kamu yang kamu dakwakan. Okay, so kat sini dah tak nampak dah syarat dia. Okay, tapi mungkin dia dah just nak cakap aina okay, so di mana sekutu-sekutu kamu yang kamu dakwakan tu. Okay, soalan ni dia bentuk macam soalan tapi tak perlukan jawapan. Okay, so itulah kita punya tajuk syarat hari ni 57. Okay, chapter 57. Okay, clear? Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so insyaAllah kita sambung Ramadan pula nanti. Next Tuesday insyaAllah. 8:30. Tuesday. Pagi.